Dari Kedah ke Pekansari, singgah membeli si buah duku. Niat di hati memperkenalkan diri. Sambil mengusap rahsia buku. Nama diberi Ia Raisya binti Samsul Mahdi berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Jasing. Kod sekolah saya ialah MBA 1-1. Pada masa lapang, saya suka membaca buku cerita. Pada hari ini, saya amat teruja untuk berkongsi sebuah buku cerita yang pernah saya baca bertajuk 12 Kisah Moral Penuh Teladan. Buku ini merupakan sebahagian buku yang berkisah tentang kisah dan teladan. Buku hasil pena Nur Adiana Alia ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran dan boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutamanya pelajar. Buku terbitan syarikat Edukip Publication Sdn Berhad ini diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini setebal 195 halaman dan mempunyai sisipan 12 buah cerita teladan. Ayo kawan-kawan bersama saya untuk saya kupaskan salah satu cerita yang ada di dalam buku ini bertajuk Petani dengan Ayahnya. Kisah ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri daripada ayahnya, Encik Zainal, dan bersama dua orang anaknya, Zali dan Zaini. Encik Zainal mempunyai kebun yang sangat luas. Pada suatu hari, Encik Zainal membawa anak-anaknya masuk ke kebun. Encik Zainal memberitahu Zali dan Zaini terdapat banyak wang di dalam kebun. Anak-anaknya sangat teruja dan tidak mempercayainya. Encik Zainal menyuruh anak-anaknya menggali kawasan kebun yang dikatakan yang terdapat banyak wang. Namun setelah itu, Zali dan Zaini tidak menjumpainya. Setelah penat menggali, Zali dan Zaini membuat keputusan untuk menanam saja jagung di situ. Setelah beberapa bulan kemudian, Encik Zainal mengajak anak-anaknya ke kebun semula. Mereka sangat gembira kerana jagung hasil tanaman diorang sudah mengeluarkan hasil. Encik Zainal berkata, inilah wang yang ayah katakan pada tempoh hari. Sesiapa yang berusaha pasti akan dapat hasilnya. Kedua-dua anak Encik Zainal berasa gembira kerana kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Pengajaran yang boleh kita perolehi daripada cerita ini ialah orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh pasti akan mendapat ulangan yang lumayan. Sekian sahaja bicara buku saya. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.